ambil hati pun pasal kata sama dah habis ke apa. Saya bukannya populariti saya kejar, bukannya saya nak kejar itu ini. Saya ni nak bukan kita nak cari rezeki kan, kita nak suruh anak bini makan lagi apa semua. So saya fikir yang saya fokus benda yang macam itu. Cuma saya rasa macam marah pun ada, rasa macam geram pun ada, tapi kita tak boleh buat apa lah. Kita jangan mampu baca ni, kita hadap lah. Orang kata zaman dah habis, zaman dah habis lah. Apa yang nak lagi? Habis lah. Saya banyak juga orang tanya saya, kata macam awak rasa tercabar ke apa semua. Pada saya taklah, saya bukan buat ni bukan nak berlumba ke apa ke. Saya nak fokus untuk kelebihan apa yang ada pada saya, apa yang saya boleh tunjukkan kepada orang. Selagi benda tu yang boleh membantu saya untuk terus ke depan, saya teruskan jalan buat. Cuma saya suka ambil macam, okey, awak content creator, saya tengok engagement awak padu. Okey, aku nak cuba dapatkan macam ni. Itu membantu saya untuk saya idea tu datang lagi. Macam saya buat dekat kawan saya juga lain, Wancai. Dulu waktu saya mula-mula buat konten dulu macam itu juga. Saya ambil orang yang berdekatan dengan saya. Saya tengok dulu apa yang selevel dengan aku waktu tu kan. Saya tengok okey, dia follower dia macam ni, aku nak cuba boleh buat. Ambil. So benda tu akan mencabar diri dan saya boleh macam tu. Tapi tak pernah ada rasa macam content creator datang, aku rasa ni cabar ni, dia ni boleh potong usia. Tak adalah rasa macam tu.